bila kita guna masa yang 100 perkataan Kak Yah belajar tu tak dapat feel lagi tau. Sebelum Kak Yah nak pergi umrah tu, kalau boleh nak belajar biar sebanyak yang boleh tak. Lepas tu Kak Yah pun belajarlah 700. Lepas tu masa tu Kak Yah duduk dekat Masjid Nabawi. Kak Yah duduk soft yang paling depan. Masa tu tak ramai tau. Lepas tu lain macam tu bila Kak Yah duduk tu, masa tu duduk tengah baca, masa tu duduk tengah live. Lepas tu bila kita pandang kat Raudah tu, kita dengar lah orang duk bising duk masuk Raudah. Lepas tu kena pula ayat yang Kak Yah baca masa tu muka surat tak silap 68. Masa tu dia ada ayat tu dia kata Nabi Muhammad ni diutuskan. Lepas tu dia kata siapa yang nak ke dunia dia dapatlah dunia. Maksudnya bos, sebelum ni kalau Kak Yah baca tu memang baca je, ikut tajwid je. Tak ada, tak faham. Masa tu memang menangis lah. Masa tu Kak Yah baru main terasa, ya Allah, kalau aku ni tak belajar guna Quran ni memang tak dapat ni feel macam ni, tak dapat keluar air mata baca Quran. Yang tu yang Kak Yah, ya Allahu Akbar. Masa tu lah Kak Yah main terfikir, inilah yang Allah nak bagi. Maksudnya dengan awalnya mula-mula nak join Quran tu sebab tak payah restock je sebenarnya. Tapi bila Kak Yah fikir balik, sebenarnya inilah Allah yang nak bagi kat kita. Tapi kita tak nampak. Kenapa terjebak dengan Quran apa semua. Bila rasa feel tu, ya Allah, memang Allah hanya yang dapat merasai itulah boleh rasa.